Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh warga Malaysia. Sekarang saya akan tunjukkan satu video klip. Okey, kenapa orang masuk Islam dan sekarang nak keluar Islam. Tengok klip ini dulu. I rasa lebih baik balik agama I. My life is better. I tinggalkan family I. Then convert ke Islam. Suami I sebelum kahwin dia janji bagi I better life semua. Mau I convert baru boleh kahwin. Tapi selepas kahwin, convert, sekarang I mengandung. Dia ada perempuan lain, tinggalkan I. Maaf tak ada ofensif lah. I cakap memang trauma dengan lelaki Melayu di Malaysia. Sekarang tak ada duit dan I sudah pregnant. Susah nak keluar cari kerja. Orang mana mau orang pregnant kerja? No choice. So I pergi masjid minta tolong. Tapi macam ni orang ingat I scammer. Dia halaukan I je, tak mau peduli I. Try cuba minta tolong daripada zakat. Tapi cakap-cakap perlu ada suami. Ini compulsory. Suami I sudah tinggalkan I. Dia pergi mana I pun tak tahu. I dah pening. Tak tahu macam mana. Siapa nak tolong I. So, the last option, I pergi church minta tolong. Mereka willing to help me. Mereka bagi I living cost. Mereka try to help saya. Oh, church tolong you. Ya. Lebih baik banding dengan itu masjid dan zakat. Dalam klip yang saya tunjuk tadi, ada seorang wanita, mungkin kaum lain, kaum di Malaysia. Okey, beliau masuk Islam kerana dijanjikan orang Melayu Islam, okey, memberi kehidupan yang lebih baik kalau masuk Islam. Okey, tapi tak ditinggalkan begitu saja selepas dia mengandungkan. Okey, dia kongkit, dia kasih kandung, dia belah. Dia kasih dia masuk Islam. Okey, dia kasih dia masuk Islam, alhamdulillah lah. Tapi tengok apa dia buat. Okey, selepas isteri dia mengandung, dia lari cari perempuan lain. Itulah orang Islam Malaysia, lelaki Islam Malaysia. Kebanyakannya memang begitu. Kebanyakannya, terutama di negeri Perak ini. Okey, dan juga mereka tinggalkan begitu saja. Dia pergi cari bantuan. Dia pergi gereja, dia pergi ke masjid. Masjid menghalau dia. Masjid menghalau orang Islam. Okey, seorang mualaf menghalau. Dia ingat dia scam. Dia menghalau. Dia minta bantuan, dia menghalau. Pergi ke gereja, pergi ke Baitul Mal, minta zakat. Tak kasih kerana tak ada suami juga. Suami dia ada, suami dia lari dan dia nak cari ke mana? Situasi seperti inilah Baitul Mal seharusnya tolong. Duit orang Islam yang kamu sedekah kepada Baitul Mal tu, zakat tu, apa dia nak fikir? Duit tu soal lah. Saya pun zakat mualaf tak dapat. Apa pun tak dapat. Okey, hak kita kalau kita tanya, jangan tanya, cobaan daripada Allah. Memang cobaan daripada Allah. Saya ni macam ni, kaki saya hilang, kaki saya kena potong, saya sakit, saya apa, semua tu memang cobaan daripada Allah. Tapi saya punya hak, saya ke zakat tu berapa persen sebagai seorang OKU, sebagai seorang mualaf, sebagai sakit tenat, sebagai miskin tegar. Banyak kategori saya masuk. Berapa banyak zakat you orang kena perlu pergi? Berapa peratus? 70, 80, hampir 100% zakat tu saya punya. Tapi sekarang mereka buat dono. Okey, nak mencaru pun tak guna lah khidmat ni. Nak mencaru tak guna. Okey, mereka memang macam ni, racist. Okey, saya tak nak cakap lah. So saya tahu apa yang banyak perkara yang berlaku. Okey, kepada orang orang India yang lahir Islam pun. Okey, macam mana mereka lahir pun saya dah ada banyak cerita dia. Okey, macam inilah Jabatan Komisioner layan mualaf, layan okey, Islam India Muslim. Okey, semua ni mereka layan macam ni, mualaf. Tengok gambar video tu. Tak malu ke Melayu Islam tu? Orang Melayu lelaki
Kamu tak malu tinggalkan perempuan macam tu. Saya ingatkan seluruh rakyat ini Perak ni. Minggu lalu saya ada letak satu video mengatakan banyak yang murtad kerana pelbagai masalah. Masalahnya daripada Baitul Mal. Kita tolong. Okey, semua dosa tu yang mualaf jadi murtad, dosa Baitul Mal. Kita jadi murtad. Banyak mualaf jadi murtad. Okey, kerana salah Baitul Mal. Bukan cobaan daripada Allah. Allah dah kasih jalan, cakap tolong orang mualaf. Tapi mereka tak tolong. Halau. Cakap banyak. Itu mana? Ini mana? You tak masuk interview, tak dapat lah, batal lah. Apa? Kamu ingat apa Baitul Mal? Bapak punya duit tu ke? Duit rakyat. Kamu tak menguruskan Baitul Mal tu dengan yang betul. Okey? Seharusnya berapa peratus sudah masuk mualaf? Hak mualaf. Hak orang sakit bisa berapa peratus? Hak untuk orang sakit tenat, ilat, miskin tegar, berapa banyak peratus kena bagi? Tapi kamu tak kasih saya langsung apa? Yang perempuan kan tengok kat video tu pun menangis-nangis apa-apa. Mengandung tak dapat kerja. Okey, dia nak pergi mana? Harapkan bantuan zakat lah. Okey, beri dia pendidikan, beri dia training. Okey, beri dia duit, modal untuk dia berniaga. Kalau kamu buat mualaf macam tu, 10 mualaf akan masuk. Kamu buat mualaf macam ni, 100 mualaf keluar daripada agama Islam. Jadi murtad kerana Baitul Mal. Kerana Baitul Mal lah. Keluar Islam. Kerana kamu tak bantu mualaf, bantu orang yang sakit, bantu orang susah macam perempuan tu. Okey, dia nak macam mana sekarang, macam mana? Okey, saya terus orang beritahu apa yang dia cakap itu betul. Gereja sanggup tolong. Saya pun pernah dapat bantuan daripada gereja. Saya tak ni. Tentang cakap betul, cara cakap ni apa? Dia beri bantuan beras lah untuk saya, bantuan ni, satuan makanan. Ada pernah beri duit. Duit bukan RM1, RM2 macam you orangnya. Macam, okey, pengemis saja you orang kasih duit. Orang Muslim, Islam. Okey, gereja kasih beribu. Bukan ya 100-200. Macam masjid pun tak nak kasih 100-200. Apa pun tak nak kasih masjid. Untuk apa masjid tu dibina? Untuk perkembangkan agama Islam. Tapi selepas kembangkan, tak tolong. Lepas tu mereka semua murtad. Lepas tu nak letakkan ceramah. Habis tu, apa boleh bikin? Makan ceramah. Makan ceramah ke? Okey? Tak boleh. Okey? Kalau ditanya pasal agama Islam, saya lagi lebih aku tahu daripada kamu semua. Yang lahir, orang yang beragama Islam, yang lahir dengan Islam. Okey? Kamu cakap, dengar saja ustaz lebay, imam cakap saja. Mereka cakap tipu pun dia dengar saja. Okey? Mereka menghina agama lain. Untuk apa menghina agama lain? Sedangkan kita boleh mengagung-agungkan agama kita Islam sendiri. Berapa bagusnya agama Islam tu, banyak perlu kita boleh pergi ceramah. Ceramah tak? Okey, semua nak kutuk agama itu ni Kristian, nak kutuk Hindu. Untuk apa? Untuk kamu lebih baik daripada kita, lagi baik? Tak ada. Okey, tak ada macam tu. Kamu seharusnya mengagung-agungkan agama Islam waktu kamu beri ceramah. Okey, ramai yang masuk Islam. Lepas mereka masuk Islam, kamu harus jaga mereka. Okey, mereka harus dijaga supaya mereka tak jadi murtad balik. Tapi kamu tak, duit berjuta-juta masuk zakat tu, kamu sendiri makan ke? Tak urus dengan baik. Betul Wan, baik dengar. Kepala otak kau. Dengar baik-baik. Berapa juta kamu makan?
Dosa kau. Dosa kerana orang agama Islam jadi murtad adalah sebab yang besar adalah Baitul Mal. Tidak menolong orang-orang mualaf. Okey, salah kamu 100%, hampir 80% salah kamu. Lagi 20% salah rakyat orang beragama Islam. Buat dono. Okey, minggu lalu saya masuk. Okey, saya masuk video. Minta ni, cakap ramai masuk Islam. Saya sendiri cakap kalau tak masuk Islam, saya akan jadi murtad. 1 sen pun tak ada orang hantar. Mereka apa? Orang Islam Perak cakap apa? Biar pergilah. Dia jadi murtad ke? Dia jadi apa ke? Kita peduli apa? Okey, memang kamu punya tanggungjawab, orang Islam. Melayu Islam. Memang kamu punya tanggungjawab. Okey, untuk menjaga orang-orang mualaf ni. 20% di tangan anda. Kalau kamu tahu mana-mana mualaf yang susah, kamu harus bantu. Tanggungjawab kamu semua. Tengok Al-Quran. Okey, baca ke Al-Quran. Tanggungjawab kamu apa? Saya rasa saya tipu ke? Sebab kamu tak mengaji Al-Quran, sebab kamu jadi macam ni lah. Tak nak bantu, tak nak menderma, tak nak mengasih zakat kepada orang miskin. Sebab kamulah orang-orang Islam, orang-orang Melayu Islam. Orang lelaki Islam suka kongkek. Okey, perempuan jadi bunting, dia kasih kahwin, suruh dia masuk Islam, lari cari perempuan lain. Perkara ni memang ramai, banyak kali berlaku. Saya tengok sendiri, tak payah tengok video-video. Okey, saya tahu benda ni memang berlaku, ramai. Okey, bukan lelaki saja buat, perempuan pun buat macam tu. Okey, dia suruh ada boyfriend dia, India ke, Cina ke, suruh masuk Islam. Habis tu dia kahwin. Habis kahwin, dia cari lelaki lain. Dia tinggalkan lelaki ni. Yang lelaki ni terpinggir-pinggir lah. Okey, cari bantu api, macam mana? Tak kasih. Tak ada, macam-macam alasan. Baitul Mal yang adalah Baitul Mal alasan. Suka kasih alasan, tak nak kasih bantuan. Inilah Baitul Mal. Kurang ajar. Memang. Tak nak tolong. Dan juga tanggungjawab semua rakyat. Saya ni orang Perak ni, tanggungjawab rakyat semua negeri Perak, yang Islam Perak, yang Melayu Perak tu. Minggu lalu saya letak ni, you kan tahu kan, dah tengok kan kenapa orang masuk hutan. Kerana kamulah. Okey, saya 1 sen pun tak dapat daripada derma. Minta derma tak dapat. Tak ada yang tolong saya sampai sekarang. 1 sen pun tak ada. Inilah Melayu. Kaya, banyak yang kaya. Tapi nak bawa masuk surga kot, duit dia. Boleh ke? Pergilah bawa masuk surga, tengok duit kamu boleh masuk surga tak? Nak tolong saya pun tak ada. Okey, ramai yang macam saya kat luar tengok tu. Itu satu contoh. Ramai lagi yang ni mensengsara kat luar. Kerana kamulah Melayu Islam, orang Muslim, tak nak tolong sesama Islam, tak nak tolong orang mualaf. Kamulah pasal ramai jadi murtad. Rakyat negeri Perak, rakyat orang Muslim negeri Perak. Tanggungjawab kamu. Kamu yang berdosa sekarang. Siapa yang tak nak tolong tu berdosa. Masuk neraka lah kamu. Okey, sekarang pun kamu dah rasa panas. Itulah sampai neraka tu. Kamu akan masuk neraka kalau tak tolong saya, tak tolong orang-orang seperti itu murtad tu. Gereja dah beratur dah tolong. Saya pun ada terima bantuan dari gereja, tapi saya ni cubaan saya. Dari tahun 99 sampai sekarang saya ni Islam. Okey. Godaan tu banyak. Gereja, kuil, tokong apa semua, godaan banyak, beribu-ribu mereka nak kasih. Okey, tapi tengok saya tak ada ni, tak ada ni. Mereka ni menghargai saya tak masuk Kristian. Mereka beri duit, okey. Memang aku ni, dia cakap bagus. You masih berpegang kepada Islam walaupun kamu susah. Tak apa, nak ni duit. Okey.
Saya makan. Macam mana? Saya hanya minta duit makan saja. Okey, saya tak boleh kerja, cik. Bukannya apa, saya tak boleh kerja. Kalau saya boleh kerja, buat apa aku nak mengambil minta duit? Buat apa aku mencaci Baitul Mal? Buat apa aku nak mencaci orang Melayu Islam? Tak perlu. Okey, tak ramai dah tolong. Satu biji beras pun, seketui beras pun tak nak kau Solo. Yang kaya-kaya tu, dia nak bawa duit, pergi surga. Tanamlah dia dengan duit-duit sekali. Mungkin dia nak boleh bawa pergi surga. Tanamlah dia. Kalau dia mati tu. Sekarang pun mungkin dah rasa neraka dah dekat. Okey, cubalah orang Melayu Islam. Kamu tak tolong orang-orang mualaf, kamu akan masuk neraka. Ditulis di dalam Al-Quran. Bacalah Al-Quran tu baik-baik. Okey, baca Al-Quran tu baik-baik. Jangan sama mengaji jalan. Faham? Apa yang kamu ngaji tu? Faham? Al-Quran tu satu buku saja. Okey? Orang Kristian pun satu buku saja. Orang Hindu punya tu beribu buku dia kena baca. So, saya tahulah, saya bekas orang Hindu. Beribu buku tahu. Kamu satu buku baca hafal pun tak boleh. Ikut satu buku. Buku tu suruh ikut benda baik-baik tu, semua benda-benda baik-baik suruh ikut. Al-Quran suruh ikut baik-baik. Tapi kamu tak. Kamu tak tolong orang mualaf, kamu ni berdosa. Kamu akan masuk neraka. Okey, saya cakap sekarang, jika kamu rasa tak nak tolong saya, tak nak tolong perempuan macam tu, kamu akan masuk neraka. Semua rakyat Malaysia, okey, dan juga semua kaki tangan Baitul Mal. Okey, kamu bayar Baitul Mal tu nombor satu akan masuk neraka. Kamu matilah ke dalam neraka tu. Kalau kamu mati besok, kamu akan masuk neraka. Okey, harta-harta yang kamu ni, semua kamu akan mintalah ditanam sama-sama, bawalah pergi neraka. Mungkin dah bayar aku sana neraka tu. Macam inilah kamu punya sikap. Tak nak tolong. Tak apa tak nak tolong, tak apa. Tengok, tak tolong, saya bukan yang mati. Okey, yang tolong banyak tu orang bukan Islam yang banyak tolong saya. Kawan-kawan bukan Islam yang banyak tolong saya. Kawan-kawan, saudara saya pun semua yang bukan Islam pun tolong saya. Kamu yang Islam yang tolong saya, boleh kira dengan tangan ni. Boleh kira. Tak ramai. Macam ni lah kamu ni. Malulah kamu jadi orang Melayu Islam. Tak nak tolong seperti tak nak menderma. Okey, duit lebih tu RM10 ke RM5 ke. Kalau duit kamu berjuta-juta, hantarlah berapa boleh kamu tolong. Okey, kalau saya perlu duit tu bukan untuk sebulan 2 bulan. Sampai saya mati saya perlu. Sebab saya tak boleh kerja langsung tak boleh kerja. Siapa nak tolong saya? Kebajikan pun tak nak tolong saya. Banyak alasan. Kurang ajar juga mereka. Itu duit bapa dia ke mak dia kot. Dia simpan, dia jaga. Duit sepatutnya tolong saya, dijaga supaya orang tak nak tolong dia. Alasan, banyak alasan daripada penjaga kebajikan. Alasan, ribu-ribu alasan daripada Baitul Mal. Beribu-ribu alasan. Beribu-ribu. Okey, alasan bukannya kasih, alasan supaya tidak kasih. Masjid lagi teruk. Cakap scam. Apa nak scam? Takkan you tak kenal saya, rumah saya. Nak scam kau saya? Kepala otak kau, aku nak scam kau. Minta bantuan saja. Gereja dah tunggu dah nak kasih aku masuk macam mana. Aku jadi murtad. Aku bawa masuk lagi 1000 lagi bawa masuk murtad. Sebab kamulah. Kalau kamu tolong saya, lagi banyak aku akan bawa masuk Islam. Lagi ramai akan ikut saya jadi masuk Islam. So saya akan cakap Islam tu penyayang.
Okey, murah hati. Tak ada. Langsung tak ada. Okey, saya tahu cubaan. Sudah berapa tahun saya tak, Sudah 25 tahun saya masuk Islam. Sudah 25 tahun, 26 tahun kot. Okey, saya dalam Islam. Memang banyak cubaan. Tapi penyesuaian itu ada. Siapa Baitul Mal boleh tolong, tapi jangan tolong. Okey, celaka dia mereka. Memang celaka. Harap mereka ni masuk neraka. Masuk neraka sekarang pun boleh rasa panas. Aircon kasih kuat-kuat tak apa. Kamu akan rasa panas sekarang. Sampai kamu mampus Baitul Mal tu. Sama juga yang Melayu-Melayu, yang Islam, yang Muslim. Tak nak tolong saya, tak apa, kamu akan masuk neraka. Tak nak tolong mualaf seperti saya, tak apa, kamu akan masuk neraka. Terima kasihlah, okey. Saya ni terpaksa saya buat cakap macam ni. Okey, dah rasa panas dah. Berapa lama aku nak rasa cobaan ni. Cobaan. Okey, nak cobaan sampai apa? Macam mana nak masuk sampai lubang? Kalau saya cakap ni cubaan lah dia, cubaan. Memang ni cubaan, ni sekadar. Okey, tapi mereka ni buat macam ni. Duit saya, hak sebagai mualaf. Okey, mereka buat macam ni. Okey, orang Melayu buat macam ni sama orang yang bukan Islam macam ni. Tipu. Bahawa mereka masuk Islam tapi tak nak tolong. Akhirnya macam tu macam perempuan tu lah gandung. Kalau aku jumpa perempuan tu, aku sanggup kahwin lah. Aku sanggup pelihara dia. Betul. Tak payah dia susah. Saya pun tak tahu siapa dia. Saya pun tak tahu siapa dia. Saya akan kahwin dengan dia, beri dia kehidupan yang lebih baik daripada lelaki yang Melayu Islam. Lelaki Melayu Islam yang tipu tu. Kalau dia Melayu Islam satu tipu, semua tipu lah. Penipu lah semua tu. Tak nak tolong orang mualaf, masuk neraka kau. Saya dah cakap banyak kali, masuk neraka kau. Okey, saya nak tengok berapa ramai yang akan bantu saya. Saya nak lihat selepas ini. Okey, saya minta maaf kepada siapa yang tersinggung. Okey, terima kasih. Kalau boleh, dermalah apa yang boleh. Saya ini mengemis ini. Saya ini seorang hilaf, OKU, sakit ternak dan semuanya lah. Terima kasih supaya kamu dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat sejahtera. Rakyat Malaysia.